Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Huraian terakhir pada menyatakan setengah perkara yang wajib atas mukallaf mengerjakan. Segala yang disuruh wajib dan meninggal segalanya di tengah haram. Sebagai huraian dan pembahasan yang terakhir dalam kitab kita, kitab Misbahul Munir. Kata pengarang rahimahullah, bermula barang yang dituntut perbuat sebagai tuntutan wajib adalah ia beberapa perkara. Benda yang Allah Ta'ala suruh hak wajib ni banyak perkara. Atas kita sebagai mukallaf mesti kena mengerjakan. Demikian juga perkara yang dituntut tinggal. Benda-benda hak Tuhan suruh kita tinggal. Itu pun banyak perkara juga. Sebagai tuntutan haram. Itu pun beberapa perkara. Wajib pun banyak perkara. Hak suruh kita tinggal pun banyak perkara. Hak suruh kita patih. Patih, beradu, dan buat. Banyak perkara juga. Tetapi yang disebutkan di sini dalam kitab dia ni dah. Setengah-setengah jua. Lagi sebut belakang tu. Jadi besar pula kitab. Sebut setengah-setengah. Daripada perkara-perkara penting dan lebih penting diketahuikan dia serta dikerjakan dia dan diiktikadkan dia. Mana dia perkara yang penting di sini? Hak dia sebut setengah-setengah di sini. Setengah daripadanya, setengah daripada perkara-perkara yang tersebut tu. Amrul ma'ruf dan nahyun anil munkar. Ataupun kita panggil amar ma'ruf nahi munkar. Suruh benda baik, larang benda tak baik, benda munkar. Yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf menyuruh akan orang yang lain dengan meninggalkan segala maksiat. Maka wajib di atas yang mengerjakan maksiat menegahkan orang yang mengerja maksiat seumpamanya. Dia buat jahat dah. Dia kena lari orang buat jahat tu ada sekali dengan dia. Ni payah. Ayah nak. Ayah nak ada tu tak? Dia buat jahat dah. Lepas tu lari gu buat jahat tu. Dia misal di sini seperti yang berzina menegah akan yang berzina. Dia sendiri duduk berzina, lepas tu lari orang berzina. Wajib lari, ya wajib lari. Kalau dia buat tu suku. Dan yang mencuri menegah akan yang mencuri seumpama. Katakanlah kita kata dua orang yang pakak nak curi barang. Jadi dia pun nak curi juga. Sahabat dia pun nak curi juga. Akan wajib dia kena lari sahabat. Dia mau jangan curi tak baik, berdosa. Padahal dia nak curi juga. Wajib kena lari lah. Sebab tu kita kata ni payah. Kita tengok di bawah sikit. Akan satu di bawah. Yakni wajib atas seorang itu mengerjakan barang yang telah mewajibkan dia oleh Allah atasnya. Daripada segala fardu-fardu dan wajibat. Daripada ibadat. Di sisi ada asbab ibadat dah. Dan tahakku, adanya cerak syarat-syarat wajib dan ternafiman. Itu syarat dia dah.
Dan lazim akan mukallaf oleh menahankan daripada tiap-tiap barang yang diharamkan dia oleh Allah. Lazim menahan ni lazim beradu, lazim berhenti. Benda Tuhan lagi jangan dibuat. Beradu. Atasnya daripada segala perbuatan-perbuatan. Al-ma'ruf itu ialah barang yang wajib dan mandub. Dua. Al-munkar itu ialah barang yang telah mengingkari oleh syarak. Iaitulah dua juga, haram dan makruh. Itu munkar. Maka disunatkan menyuruh dengan perkara mandub. Kalau benda sunat, sunat kita suruh. Kalau benda wajib, wajib kita suruh. Dan menegahkan daripada perkara makruh. Dan wajib menyuruh dengan perkara wajib. Dan larang daripada yang haram akan sebagai wajib kifayah. Arti wajib kifayah ni kalaulah sore yang melarangkan benda yang tak baik itu gugur yang lain. Dia panggil wajib kifayah. Kalau suruh pun kalau kita duduk ramai-ramai ada sore yang suruh maka gugurlah waktu kifayah. Ni hak kifayah. Maka apabila berdiri dengan dia oleh setengah mereka, maka gugur tuntut daripada yang baki. Itu sebagai nak menjelaskan takrif fardu kifayah. Bila mana-mana sore yang buat, maka yang baki lagi itu gugur fardu. Dan tidak tertentu wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dengan mereka yang tidak mengerjakan seumpamanya. Maksudnya, amar ma'ruf nahi mungkar tak mesti kata orang yang tak ada buat seperti dia. Bahkan mereka yang melihat akan kemungkaran, padahal ia mengerjakan sepertinya. Dia tengok benda mungkar, padahal dia juga sendiri yang buat. Maka lazim atasnya bahawa menegahkan daripadanya. Seperti disebut oleh pengarang di atas tadi. Jadi kalau dia sendiri yang mencuri, boleh wajib dia lari sahabat yang curi sekali dengan dia. Apa tadi? Boleh demikian itu berkata Imam Ghazali rahimahullah. Wajib atas orang yang berzina itu ia menyuruh perempuan itu dengan menutupkan muka daripadanya. Wajib. Dia ada berzina satu perempuan. Suruhlah perempuan itu tutup muka atik. Itu kata Imam Ghazali lah. Dia katanya, dalam hal keadaan dia melakukan benda yang dosa besar seperti itu sekalipun, maka dituntutkan suruh juga lari benda muka. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Dalil amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita ambil sebagai satu dalil lah. Firman Allah Ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Anak adalah di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan, mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan yang keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Satu hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi." Hadis ini selalu kita dah hafal. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa dari kalangan kamu yang melihat akan kemungkaran, hendak ia mengubahkannya dengan tangan. Itu marahlah yang pertama. Jika tak kuasa dengan tangan, maka hendak diubahkannya dengan lidah. Kalau kita nak ubah dengan tangan, tak boleh kita ubah dengan cakap dan perkataan. Maka jika tidak kuasa lagi, hendaklah diubahkan dengan hati. Demikian itu, ni, maralah yang diubah dengan hati ni, adalah sedaih iman. Jadi hari ini kita rasanya, maralah yang tiga dah yang kita duduk dah.
Sebab kita tidak ada kuasa. Hari ini susah nak lari benda muka payah daripada kita nak suruh benda ma'ruf lagi. Suruh tak payah lari ni payah. Telah ijma' ulama' muslimin dengan demikian itu, yakni menyuruhkan ma'ruf dan menegahkan kemungkaran. Tak ada khilaf ulama'. Benda ma'ruf wajib suruh, benda mungkar wajib dilarangkan. Syarat-syarat amal ma'ruf dan nahyul munkar. Dia ada syarat dia. Nak nahi munkar, nak amal ma'ruf ni apa syarat dia? Yang pertama bahawa ada orang yang alim yang tahu dengan barang yang ia menyuruh dengan dia dan menegah daripada. Benda yang kita suruh tu kita kena tahu gapo yang kita suruh, yang kita larang tu gapo yang kita larang. Maka orang yang jahil dengan hukum itu tak harus baginya amal ma'ruf dan nahi munkar. Jadi khususnya amal ma'ruf ni tuju kepada orang yang pandai. Kata benda yang dia larang ni benda haram. Kata apa? Kalau setakat tu bukan hati aling ulama besar tak kata. Jadi benda yang kita akan tegah ni, kalau setakat kata benda tu dia jadi khilaf ulama. Dari situ dulu. Kalau makruh kah? Tak siapa kata hak haram lagi. Kami tambah. Yang kedua bahawa aman daripada bahawa membawa ingkar itu kepada mungkar akannya terlebih besar daripada. Jadi kalau kita lari nampak kau nak merebok. Dosa kacau. Kalau kita wadu setakat tu nampak setakat tu lah. Syaratnya kita nak lari ni agak kata kalau kita menegah mungkar ni dia akan berhenti dan beradu tak apa. Ataupun dia tak akan besar lagi. Seperti bahawa melarangkan daripada minum arak, maka membawa larangnya itu kepada membunuhkan nyawa. Itu jangan. Kita lagi minum arak lah. Akhirnya jadi bergaduh sampai akan mati. Itu tak sah. Sampai tahu tu tak sah. Yang tiga, syarat yang tiga bahawa golik di atas sengkaannya, bahawa menyuruh dengan ma'ruf itu memberi bekah dan memberi kesan pada menghasilkan dia. Jadi kita nak lari, nak suruh benda ma'ruf ni agak katanya nampak kesan, nampak beri bekah. Jadi kalau kita lari dan nampak tak kesan, tak sedap kacau. Ada pedah lah. Sekali lagi cukup dah lah. Dan bahawa dilarangkan daripada mungkar itu menghilangkan baginya, menghilangkan kemungkaran tu. Berkata Sa'duddin Tabtazani dan Al-Amidi, dengan wajib menyuruh ma'ruf pada barang yang jikalau zon ketiadaan memberi faedah. Wajib juga. Ataupun syak pada dah. Kesalahan barang yang apabila putuh, maknanya kita yakin dengan ketiadaan memberi faedah. Waktu tak payah kita suruh. Kalau kita yakin kita tak ada faedah, tak payah kita suruh lah. Tetapi kata ulama, berkata kebanyakan ulama seperti fuqaha kita Syafi'i, tidak disyaratkan ini syarat. Hanya kita semata suruh ya. Jadi memberi kesan ke tak kesan tak kira. Suruh sudah, lari sudah. Abuai tu, abuai orang lain, bukan kita lah. Ini pendapat ulama kita Syafi'i. Karena bahawasa yang wajib atasnya itu ialah amrun dan nahyun. Masalah memberi bekah, tak beri bekah tu waktu kerja orang lain, bukan kita dah. Ini wajah ni yang paling cermin. Bukan kabul. Terima tak terima tu bukan hak kita. Hak kita juru suruh baik dan juga lari benda mungkar. Habis itu. Muka dek sana. Memelihara kulliyat yang 6. Dan wajib atas setiap mukallaf memeliharakan akan 6 perkara yang dinamakan dia kulliyat yang 6. Apa makna kulliyat yang 6? Ketung ni bawah sebagai ta'liqat sedikit yang kita ambil pada kalam Syekh Ahmad. Qauluhu kulliyat. Artinya, beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Itu asal makna dia. Dan dinamakan dia dengan demikian itu kulliyat. Kerana tercawang dan tercabang daripadanya beberapa hukum yang banyak. Sebab hukum yang keluar daripada 5 ni, banyak lagi hukum dia.
Jadi kita kena jagalah kuliah yang aneh ni. Wahib sudini summa nafsi manasab dan lemata jahrah disebut juga. Kuliah yang aneh ni. Yang pertama, wajib atas mukallaf memeliharakan agama daripada jatuh seseorang di dalam kufur. Ini kena jaga. Jaga daripada jadi murtad. Dan memelihara daripada mencederakan dia akan agama. Itu bahagian pertama, kuliah yang pertama. Kerana inilah wajibkan perang segala kafir harbi. Bukan sunat lagi dah. Wajib kita kena perang. Pokok kafir harbi ni, kafir yang wajib kita kena perang, wajib kita kena lawan. Kita nak duduk dia lagi tak boleh lah. Kerana orang-orang kafir itu sentiasa mengkhianati agama. Itu bahagian pertama, wajib jaga agama. Dan diwajib pula kita bersatu padu. Kerana berpecah belah itu mencederakan agama. Kena bersatu padu, kena wahdatul ummah. Sama-sama Islam. Jangan hidup pecah belah. Dan diwajib pula disediakan kekuatan daripada alat-alat senjata. Kena ada. Sebagai negara Islam, sebagai daulah satu negara yang merintah cara Islam, kena ada satu kekuatan alat senjata. Dia kena ada lah. Seperti negara-negara Islam yang dunia luar dah gini lah. Ada alat senjata. Dan pentadbiran dapat mempertahankan agama dan dapat menentangkan kejahatan mereka itu. Kalau tadbiran, kena ada belakang lah. Dan diwajib bermusyawarah. Kerana dengan musyawarah itulah teguh dan berbaik-baik. Suara bulan ni, tahun ni, letaklah suara tak. Dan diwajib pula menghubungi silaturrahim, itu satu kekuatan kita. Satu kampung ke satu kampung menyatukan ummah. Dan diharamkan kita memutus silaturrahim sesama kita. Maksud sama kita, sama saudara Islam lah. Sama kita. Bukan nanti adik-beradik sepupu, dua pupu. Tak. Sama ukhuwah fil Islam. Kerana putus silaturrahim itu sebab bagi berpecah belah. Maka lemah kita pada ketika itu bagi mempertahankan agama. Ini molek ni, satu kita sebut di sini. Jom, ada kuliah pertama ni, tetap berkaitan dengan kita nak jaga agama tu luah yang berada di sini. Dan beberapa perkara yang wajib yang lain daripada itu, maka hendak akan menuntuti di dalam kitab yang besar-besar. Dan di tempat lain pula lah. Ini kita ada dulu. Yang kedua daripada enam itu nafsu. Artinya diri. Bukan nafsu, nafsul amarah gitu tak. Diri tubuh kita. Zat kita, diri kita. Dia kena jaga tubuh kita. Satu jaga agama, yang kedua jaga tubuh kita. Maka wajib dipeliharakan dia akan diri ni daripada mengerijakan yang membinasakan diri sendiri. Kita nak, maknanya kita kena jaga makan ni, jaga kesihatan. Diri kita kena jaga juga. Bukan kata lepas yang nak jadi gapo sakit tak berubat dah leh. Wajib nak jaga dah. Dan memberi mudaratkan dia. Dan kerana inilah diharamkan bunuh diri. Dosa besar pula tu. Dan diharamkan minum akan minuman yang haram. Sebab apa? Sebab nak jaga diri. Seperti arak. Dan diharamkan pula memakan akan makanan yang haram. Seperti darah dan sebagainya. Itu semua tu untuk jaga diri. Daripada perkara yang membinasakan diri. Akan satu di bawah sikit tu. Dan bagi memeliharakan nafsu itu disyaratkan kisah pada nyawa dan anggota. Sebab tu kalau dah lepak kisah, bila satu orang menjinayahkan satu orang, maka seorang lagi ada hak untuk nak membalahkan. Kalau bunuh ke bunuh, kalau anggota ke anggota lah. Sebab tu lah kita pekah dia ada satu kitabul jinayah.
cara haji nayah, cara bunuh balah, cara hakisah, al-qatlu bil qatli wal anfa bil anfi, tangan sama tangan, hidung sama hidung, kaki sama kaki, nyawa sama nyawa, itu hukum dalam Islam. Hukum kisah. Ada cara ba'diyah. Banyak lagi lah berkaitan dengan bab tu dah kitab-kitab fiqh. Yang ketiga, daripada 6 itu aklun, akal fikir. Wajib kena jaga akal. Wajib kena peliharakan akal. Maka wajib memeliharakan dia akan akal daripada menggunakan barang yang merosakkan akal dan menghilangkan dia akan akal. Kerana inilah disyaratkan had bagi yang meminumkan minuman yang memabukkan. Jadi kalau minum arak, dia ada haddu syaribil khamri. Kalau bukan arak, benda yang lain, dia kena ta'zir. Sebab jaga akal tu. Dan membayarkan dia atas yang menghilangkan dia. Kalau buat satu orang menghilangkan akal, mesti kena bayar dia. Tu hukum fiqh semua tu, dalam hukum syarak, hukum fiqh semua. Ada situ. Akal dua di bawah sikit sebagai ta'liq tambah. Al-aklu dari segi bahasa ialah al-man'u yang artinya menegah. Dan dinamakan dengan demikian itu kerana menegahnya akan ampunnya daripada berpaling daripada jalan yang lurus. Itu sebagai nama dan juga munasabah dengan ta'rif dia. Khilaf ulama tentang tempat bagi akal. Akal ni duduk di mana akal? Dalam hati ke, dalam otak ke? Akal duduk mana akal? Pendapat yang sahih bahawa tempat akal itu ialah di hati. Akal hati akal. Dan baginya nur yang berhubung dengan otak. Seperti menjalani kepadanya oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama-ul kalam. Berkata hukama dan sebahagian fuqaha bahawa tempat nyonya akal itu di otak. Yang di dalam otak. Akal adalah otak, tak kepala. Karena pasiknya akal itu dengan sebab pasiknya otak. Nampak juga wajah ni. Kalau kita perhati bila orang ni accident, bila kepala teramah di batah ataupun pecah, maka hilang akal macam budak dah. Tak. Bila kena belah kepala ke apa semua tu, hilang akal duduk ni tak tahu kata gapo. Jadi hak pendapat hukamat ni nampak juga wajah dia. Imam Syafi'i tadi dia katanya di dalam hati tapi dia ada hubung kait dengan otak. Itu tempat akal. Sini kita tak kena bahas lah. Tak tahu pun tak apalah ni. Yang keempat, nasabun, yakni keturunan. Nasab pun kita kena jaga. Semua kita ada nasab. Kena jaga nasab. Maka wajib atas mukallaf memeliharakan nasab dengan bahawa menjauh ia daripada mengerjakan perkara yang merosakkan nasab. Dan kerana inilah diharamkan berzina dengan sekeras-kerasnya. Maknanya lagi-lagi sungguh lah, bukan lagi kata lagi biasa, tak lagi berzina ni. Apakah masuk dekat pun lagi dah, la takrobu, tak ada berzina lagi. Lagi kerah. La takrobu zina. Jangan sama sekali kamu menghampiri berzina. Tak berzina lagi dekat pun tak mudah. Arti panggil apa ni? Sekeras-kerasnya. Dan diharam pula pergaulan antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Bergaul, duduk sekali. Ini kena jaga ni. Lelaki, perempuan yang ajnabiyah. Yang sah nikah pergi mari. Tak boleh kita bergaul pergi mari. Itu kena jagalah. Dan diharamkan pula mendedah aurah perempuan di hadapan lelaki yang khelak. Ini pun tak boleh. Yang khelak, yang ajnabi itu sama. Perempuan pula bukakan aurah depan lelaki-lelaki. Ini kita katanya kena jaga belakang ni. Ini nasab. Kerana ia sebab bagi keinginan nafsu yang menjadi tangga bagi berzina. Bila dedah aurah,
dia akan terlajak pergi kepada nafsu syahwah, dia akan tarik akhir natijahnya berlakukan berzina. Itu ya. Dan diharamkan pula berkeluar lelaki dengan perempuan. Lelaki perempuan duduk tempat bilik yang satu, padahal kita kata ajnabi kedua-duanya, hukumnya berdosa. Nak jagalah, nak jaga dan sebagainya. Daripada perkara yang menjadi sebab bagi merosakkan nasab. Yang kelima daripada kuliah yang 6, kemaluan dan kehormatan. Apa maksud kemaluan? Dan bagi memelihara bawah. Kemaluan itu disyaratkan haddul qazah dan ta'zir dalam kemaluan dia bukan kena kepada alat farad zakat tu tak. Kita panggil muruah ataupun kita panggil baju muka panggil. Bukan kemaluan ni sebab setengah tu kemaluan ni kena kepada dua alat laki-laki perempuan tu ada juga istilah dia panggil. Sini bukan. Mana kita kena jaga kehormatan. Atau mana kehormatan. Maka wajib dipeliharakan dia dengan menjauh seorang daripada mengerja dan melakukan perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatannya. Maka kerana inilah dihakkan orang yang menuduhkan yang berjuruh. Berjuruh tu kecak kapung tu. Orang yang menuduhkan satu orang yang berjuruh ni, orang yang akhlak baik dan berjuruh. Sebab tafsir, budi pekerti yang baik serta berimej. Satu orang ni dituduh satu orang yang berjuruh tu, yang tuduh kata zina ke apa. Tak boleh tu. Haddul qazah. Haddul qazah dia panggil. Dan ditakzirkan orang yang menuduh atau orang yang tidak berjuruh. Berjuruh tu mana orang yang mana ajak ke mana berjuruh? Juruh. Orang yang perangai comel, akhlak dia tu comel, tikah laku dia tu baik, tu berjuruh dia panggil. Jago dengan budak nakal, kalau nakal dia terbulah dia panggil. Dan diharamkan sengkau jahat. Jahat tu huruf jim jatuh titik satu. Dan diharamkan sengkau jahat sama-sama sendiri, dia panggil su'uzan. Suka tak molek, suka tak baik, suka jahat. Tak boleh dah. Sepatut kena suka baik. Nah, suka jahat tak boleh. Dan diharamkan pula membongkar Rusia sama sendiri. Rusia sama kita, kita juga yang membongkarkan. Kita yang membukakan Rusia. Tak boleh. Dan haramkan memaki hamun. Maknanya kita maki sama kita. Maki kata gimari pun tak boleh. Dan mengupak dan sebagainya daripada perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatan seseorang. Ini semua tu mesti kita kena jaga dah. Kerana kita nak kata huduh ke apa semua tak boleh, nak maki orang apa tak boleh. Akhir sekali yang ke-6nya, kuliah yang ke-6 harta. Ini pun wajib kita kena jaga. Bawah tu sebagai taklid sikit, dikandaki dengan harta di sini ialah tiap-tiap barang yang halal dimilikkan dia pada syarak, jikalau sedikit sekalipun. Atau harta ni benda yang halal kita milik, kalau benda yang haram dimilik, dia tak panggil harta. Atau ni, atau yang halal dimiliki, itu kena jaga. Maka wajib dipeliharakan dia akan harta daripada membinasakan dia dengan ketiadaan membenak oleh syarak. Atau kita nak tasarruf dengan jalan syarak tak izin, tak boleh. Kalau kita nak guna nak tasarruf pun mesti kena dapat izin syarak dulu. Kerana inilah diharamkan mencuri, berjudi, membazir, menipu. Semua haram belaka. Itu hubungkan dengan harta semua. Membelanjakan kepada perkara yang tidak dibenak oleh syarak, dan mengambilkan harta dengan jalan haram, seperti makan riba, mengambil cukai, makan suap tu riswah, semua haram dan sebagainya daripada pengambilan yang haram. Itu dalam kuliah yang ke-6 dalam bab memeliharakan harta. Itulah 6 perkara yang dinamakan dia kulliyat yang 6.
Sebut sana ni. Yang berlaku pada manusia sebagai asas dan pokok bagi seorang yang beragama Islam. Semua nak jaga. Selama hidupnya di dalam dunia ni. Dan daripada 6 itulah tercabang beberapa banyak hukum-hukum agama. Hak tu baik bak tu, hak ni tu baik bak ni. Banyak hukum dia tu. Dan yang terlebih besar daripada 6 itu ialah agama. Kalau ni tu agama besar sekali lah. Dengan nafsun, dengan malun, dengan aklun tu agama lebih sekali. Dan yang 5 lagi itu boleh dikatakan barang yang ada di bawah agama. Bawah 5 lagi itu dia panggil sebagai furu'. Habis itu. Memelihara daripada riddah. Ini kena jaga, riddah kena jaga, murtad. Murtad tu kena kepada seorang. Riddah ni, terlucuk agama Islam, pindah pada agama lain. Baca di atas dulu. Dan sebesar-besar barang yang boleh jadi rusak agama itu riddah, yakni keluar daripada agama Islam. Ini besar sekali ni. Wal-iyadha billahi min dhalik. Nak baca iyadha pun tak apa, iyadhu pun tak apa. Dari tinah pun tak kena bandah. Iyadha pun tak apa. Kerana jadi kafir seorang dengan dia, dengan riddah ni. Bila dia riddah murtad, dia kafir lah. Dia panggil kafir murtad. Dan gugur segala ibadatnya sebelum daripada riddah. Ibadat yang kita buat sebelum pada tu semua habis. Habislah semua. Kita tengok akal 1 di bawah. Akal apa ni? Akal 1 tapi tulis silap. Akal 2. Yang mana akal 1 tu? Silap lah fikir dia. Riddah itu adalah di antara perkara yang merosakkan akidah dan membatalkan iman. Akidah perusak, iman pembatal. Iaitulah berubah dari yang benar kepada yang batil dan mengundur dari hidayah kepada kesesatan dan dari cahaya nur dan kebaikan kepada kegelapan dan kejahatan. Itu riddah. Ta'rif riddah. Riddah pada bahasa yakni pada lughah ialah ar-ruju' an syai'i. Artinya kembali daripada sesuatu dan pulang daripadanya kepada yang lain daripada. Itu sebagai takrif pada lughah. Dan iaitu sekeji-keji kekufuran dan merutuhkan amalan jika berkekalan sampai mati dan menggugurkan pahala amalan jika dengan semata-mata riddah. Dan ini dalam mazhab Syafi'i. Ar-riddah pada istilah ialah memutus sabit Islam. Mana putus sabit agama Islam itu tak ada. Dan berkekalannya. Dengan niat pun murtad juga. Ataupun perkataan kufur, ataupun perbuatan. Jadi, asbab jadi murtad ni, insyaAllah tengok tuai kita dia akan sebut depan lagi dah. Matan ada. Asbab berriddah ada 3 semua. Nanti kita baca tadi tu. Sama ada berkata ia dengan berolok-olok. Ataupun degi. Degi itu kerah kepala. Ataupun kita kata atiqad. Firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu ila akhiri qawlihi Ta'ala, surah Taubah. Dan jika engkau bertanya mereka tentang ejaan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersemang-semang dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejek-ejeknya? Dan barangkali tidak. Janganlah kamu berdalih, karena sungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Jika kami maafkan sepuak dari kamu karena mereka bertaubat, maka kami akan menyeksa puak yang lain karena mereka adalah orang berteruh bersalah. Habis itu. Turun 3 baris. Orang murtad ialah mereka yang menafikan kewujudan Allah pencipta alam. Menafikan Allah yang mengadakan alam.
ataupun menafikan kewujudan rasul-rasul. Yang ni bukan rasul, tak jadi rasul, dia panggil menafik. Ataupun mendustakan rasul, ataupun menghalalkan yang haram dengan ijma'. Jadi benda yang haram kita kata halal, atau murtad juga. Seperti zina, minum arak, ataupun mengharamkan yang halal dengan ijma'. Seperti berjual beli dan berkahwinan, ataupun menafikan yang wajib dengan ijma' atasnya seperti solat 5 waktu. Semua tu orang panggil jadi kufur murtad belaka. Ataupun i'tikad wajib perkara yang bukan wajib dengan ijma'. Seperti melebihkan 1 rakaat dari apa yang telah difardukan. Kalau 4 dia buat 5. I'tikad lagu tu. Atau murtad. Ataupun azam atas kekufuran. Ataupun ragu-ragu padanya. Jadi azam pun tak boleh. Azam nak kufur tahun depan. Kufur lalu dah. Itu tak boleh. Ataupun dia ragu. Nak kufur ke tak mau kufur. Pergi selalu dah. Dia panggil ragu. Dan contoh perbuatan yang mengkufurkan ialah apa yang ia sengaja bermain-main dan berolok-olok dengan agama dengan jelas. Jadi orang yang berolok agama ni kena beringat molek weh dia hari ni. Kadang-kadang waktu baik dalam sosial TikTok ke apa semua tu duk senang-senang dengan agama, itu salah satu jadi murtad juga. Atau kena beringat baik-baik. Seperti membuangkan mishah, lepas mishah, tahuk mishah, ataupun satu ayat daripadanya di dalam tempat najis, ataupun sengaja ingkarkan agama seperti sujud kepada berhala atau matahari atau manusia, ataupun yang lain pada kedua pada makhluk. Kita tengok di atas, kata pengarang rahimahullah, asbabur riddah. Dan barang yang membawa kepada jadi murtad itu, ya sebenar murtad tu kena kepada orang dah. Kalau cara nak berkecek ni, dia kena kata gini, bukan tak betul hak dia. Tapi dah jadi lacan lidah lagu tu. Kecek dah. Ya murtadun kena kepada seorang syaksun muttasifun birriddat. Kalau kecek cara betul sengerti, barang yang membawa kepada jadi riddah itu, jangan dia pergi hak pengarang tu. Kita gerti dah dia nak ke mana dah. Hanya dia kecek lagu tu. Riddah ni kena kepada perbuatan atau perkataan. Murtadun kena kepada diri seorang yang murtad. Riddah tadi. 3 perkara asbab jadi riddah. Yang pertama i'tikad yang salah. I'tikad ni bahaya juga dia hari ni. I'tikad yang salah. Seperti i'tikad dengan ketiadaan Allah Ta'ala. I'tikad Tuhan tak ada. Tak ada. Ataupun syak pada adanya. Allah ni ada ke tak ada? Jelas juga. Ataupun syak salah satu sifat daripada segala sifat Allah. Yang diijma' ulama atasnya. Seperti wahdaniyah ataupun dan lain lagi. Syak sifat Tuhan tak boleh ke? Allah Ta'ala ni satu gedak ke bukan satu? Siap. Tak boleh ke? Ataupun i'tikad tak jadi Nabi bagi seorang Nabi yang diijma'kan atas nubuah dan kenabian. Ini sabit nah yang sorah mengatakan Nabi, tiba-tiba i'tikad kata bukan Nabi. Dia panggil riddah juga. I'tikad ni kita tak tahu dalam hati. Ataupun i'tikad tidak ada hari kiamat. Kita tak kiamat dah maju pas depan semua. Murtad juga dia panggil. Dan tidak ada syurga dan neraka pun tak ada. Ataupun i'tikadkan manusia yang mati tidak dibangkit hidup kembali semula. Dan mati tak dibangkit semula dah. Dia panggil riddah juga. Murtad. Dan sebagainya. Daripada segala perkara yang diijma'kan atasnya. Yang diketahuikan dia daripada pekerjaan agama dengan darurah. Jadi kena jagalah masalah i'tikad ni. Banyak lagi tu. I'tikad masalah Tuhan berjihad ke apa semua tu. Itu bahaya sekali tu. Banyak lagi benda-benda tu. Akan satu di bawah. Yakni barang siapa yang ingkarkan perkara yang maklum daripada dalil-dalil agama kita yang menyerupai dengan darurah. Dengan sekira mengetahui kerja oleh khawasil muslimin dan awam mereka itu.
seperti wajib solat 5 waktu dan puasa, dan haram minum berzina dan minum arak. Kita tu tak kena. Barangkali dan haram berzina dan minum arak. Minum tak ada nak dah. Hak dua dah. Dan haram berzina dan minum arak dan sebagainya. Dibunuhkan dia tu hukuman. Kerana kufur. Kerana bahawasanya mengingkarkan demikian itu melazimkan mendustakan Nabi SAW. Dan bukanlah bunuh itu kerana had dan kafarah bagi dosa. Dan seperti orang yang mengingkarkan perkara yang maklum daripada agama dengan darurah itu, orang yang menafikan hukum yang telah diijma' oleh ulama' atasnya sebagai ijma' qat'i. Menafikan hukum. Sebab tu kita sebutnya, ada yang kita sebut lepas mari tu, ada satu orang tu ni tikak pakai katanya zina tu dosa kecil. Padahal benda tu ijma' ulama mengatakan minal kabair. Murtad tu. Murtad. Dan iaitu barang yang telah ittifaq oleh orang yang iktibar atas keadaan ijma'. Bersalahan ijma' sukuti. Maka bahawasanya ia zanni bukan qat'i. Yang ni kita kembali dalam kitab Tuhfatul Murid sebagai rojak yang kita ambil lah di situ dan kita lain lagi. Yang kedua daripada asbabur riddah, perkataan seperti berkata kafir kepada seseorang Islam. Orang itu orang Islam duk semaya, duk puasa, tiba-tiba nyanyi kata dia tu kafir. Kafir tu balik makan diri sendiri. Hal ni tak boleh. Pas ni dia mau kafir 100%, kita tak wani kata kafir ke mana. Tak jelas-jelas tu. Tak itu atau bolehnya orang ni Muslim, beriman dengan Allah. Kalau nyegi kata kafir kepada satu orang sanding, hukum kafir akan balik makan diri sendiri. Dia yang kata jadi kafir. Adapun yang kita kata kepada orang itu betul-betul kafir bukan Islam, tak ada salah tu orang sebut kafir dah. Tak. Segi hukum lagu tu dah. Atau berkata Yahudi ataupun Nasrani kepada seorang Muslim. Dia orang Muslim. Kita kata hey Yahudi. Tak boleh. Tak boleh dah. Atau berkata lepas daripada Allah. Ataupun aku lepas daripada semaya. Tak boleh tak? Aku tak semaya tak apa. Tak boleh tak? Atau berkata, aku tidak kena semaya. Jalan belakang. Aku tak kena semaya dah. Aku mengatik banyak dah. Pergi dah tu. Ataupun berkata, ya, aku ahli neraka. Tak boleh juga. Kena beringat lah. Ataupun berkata, ya, aku lepas daripada Islam. Inni bara'un minal Islam. Tak boleh juga. Kata lagu tu. Ataupun berkata kepada patung-patung dan berhala-berhala. Itulah Tuhan orang kafir. Kalau tengok sini tak boleh juga. Ataupun membacakan Quran dengan kosak bersenda-senda. Baca kalamullah. Tapi kosak nak main-main. Tak boleh. Nak beringat. Dan kosak menghina-hinakan dia akan Quran. Atau berkata, ya aku lepas daripada Quran. Ini perkataan ini banyak juga. Kena beringat. Orang tak tahu apa kena beringat. Ataupun sebagainya. Daripada perkataan yang menentangkan kewajiban. Ataupun yang menghalalkan segalanya haram. Atau mengharamkan yang halal-halal. Disebut bawah sikit. Disebut dalam kitab Mawsu'atul Fiqhiyah jilid yang ke-22 daripada 45 jilid. Dan kufur orang yang ingkarkan Quran semuanya ataupun setengahnya. Kafir ni, orang ingkar Quran. Dan jikalau satu kalimah pun tak boleh. Kata setengah ulama, bahkan hasil kufur itu dengan ingkar satu huruf. Tak boleh tak? Satu huruf daripada Quran kita ingkar. Seperti berlakunya kufur itu dengan i'tikad berlawannya Quran.
Quran hidup pelaga sama sendiri, berlawai sama Quran, yang tu pun tak boleh juga. Ataupun syok pada ijaznya, ijaz Quran. Ijazul ilmi. Quran ni jadi ijazul ilmi. Ulama dia buat kaji daripada Quran tu banyak lagi ijazul ilmi. Tak. Berbagai-bagai ilmu sains, ilmu macam-macam daripada Quran. Dia panggil ijazul ilmi. Ada satu madah ijazul ilmi itu kita kena ngaji syukur lah. Yang ketiga, perbuatan. Ni asbabur riddah. Seperti sujud kepada makhluk. Ya suruh kita sujudnya kepada Khalik. Makhluk tak suruh. Tak disuruhkan kita sujud. Dan menghinakan Quran dengan pijak. Dengan jijak. Itu murtad. Atau apa menjatuh dan mencampuk Quran ni di tempat yang hina. Maksud menjatuh dengan jatuh tu lain. Menjatuh tu perbuatan mukallaf, kita yang buat berjatuh. Kalau kata jatuh, ya dia jatuh dengan sendiri. Betul kan? Ataupun kita panggil terjatuh. Ni kita yang buat berjatuh supaya kita lepas Quran pada tempat yang hina. Lepas dalam bilik tandah air, pak najis. Dan yang diluati. Tak boleh. Demikian lagi hadis-hadis dan ilmu-ilmu syarak. Kedua di bawah sikit. Telah ittifaq ulama' fuqaha atas bahawasanya mencampurkan misah semuanya pada tempat yang diluati mewajib ia akan jadi riddah. Maksudnya, hukum sudah jadi murtad lah. Kada perbuatan yang demikian itu meringankan dengan agama Allah. Kata fuqaha Syafi'iyah, seperti demikian itu juga mencampurkan setengahnya, setengah Quran. Seperti mana ittifaq mereka itu di atas bahawa orang yang sujud kepada berhala atau matahari ataupun bulan jadi kafir. Ya. Dan juga mereka yang mengerjakan perbuatan yang soreh pada bersena-sena dengan Islam, hukumnya jadi kafir. Ya. Adalah kitab mausu'ah lagi yang kita ambil. Hukum orang murtad. Bila murtad dah ni, awak cara lagu mana dia murtad dah? Kita nak biar lepas gitu saja kalau dia ada hukum dalam Islam ni. Bermula orang yang mengerja dosa besar yang lain daripada riddah tidak menjadikan dia kafir. Kalau dia bunuh orang pun tak kufur lagi. Kalau dia minum arak pun tak jadi kufur. Kalau dia berjudi tak jadi kufur. Hak kufurnya riddah. Selama ia tidak menghalalkan. Kalau halal kufur lah. Dan jika menghalalkan dia akan dosa besar tadi. Tak apa zina halal. Nascaya jadi ia murtad. Punah lah. Dan apabila jadi murtad seseorang, maka wajiblah atas yang memerintah. Ni orang atas ni. Kita orang awal kapun tak ada kuasa ni. Wajib atas yang memerintah pekerjaan muslimin. Dia misal seperti raja. Raja menteri orang yang ada kuasa lah. Menyuruhkan dia akan orang yang murtad kembali kepada Islam. Kembali lagi mana? Dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Pergi dia. Panggil mari. Suruh dia mengucap. Dan menyuruhkan dia akan orang murtad bertaubat daripada kesalahan murtad itu. Suruh dia taubat. Kita pergi habis materi tu. Maka jika enggan ia kepada Islam, kita suruh mengucap, tak nak mengucap. Kita suruh taubat, tak nak taubat. Wajiblah atas umpama raja itu membunuhkan dia. Akan murtad. Apabila sampai tempohnya 3 hari. Maknanya kita kena pergi tempoh 3 hari. Dalam 3 hari bila tak kembali pada Islam lagi, ulama katanya dipacungkan leher mereka. Maka hukum ni kalau dunia melaksanakan hukum murtad ni, geger lah. Dunia tu geger. Tapi hukum syariatullah tetap gitu ya. Maknanya nasbah bagi mereka di atas yang kuasa ni cara dia. Cara dia lagu ni.
Kalau dia tidak melaksanakan hukum tersebut, dia akan soal jawab dengan Allah di akhirat esok. Kita orang awam tak ada kuasa sini. Tak ada kuasa. Dia yang bertanggungjawab di hadapan Allah akhirat esok. Apa boleh rakyat jadi murtad setahun demi setahun kau ramah. Siapa akan daftar nama, siapa jadi murtad. Itu tanggungjawab pemimpin tu. Tanggungjawab dia hukum syarak lagu tu. Kita turun di bawah nota kaki ke-1 muka surat 337. Hukum orang yang murtad itu ialah dibunuhkan dia. Dia tak ada cara lain bunuh lah. Tapi nak bunuh pun ada tertib dia lah. Dan dalil wajib membunuhnya itu adalah daripada as-sunnah dan ijma' ulama'. Ada pun sunnah hadis Nabi, maka ialah hadis riwayat Ibnu Abbas, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa menukarkan agama daripada Islam kepada kufur, maka hendak dibunuhkan dia. Hadis soreh, tak ada kena takwil ke apa lah. Cuma syarat dia. Kena suruh dia kembali dalam masa tempoh 3 hari, atau ulama kaji istinbat pada hadis. Hadis yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. La yahillu damu mri'in muslimin, kita turun kepada terjemah dia. Tidak halal darah seorang muslim melainkan dengan salah satu daripada 3 perkara. Pertama, perempuan janda yang berzina dan nyawa dengan nyawa, dan yang murtad yang keluar pada jemaah Islam apa-apa. Jadi 3 ni boleh dibunuhkan. Tapi tengok syarat lagi lah. Murak dengan perempuan yang janda berzina tu lagu mana, kena tengok tempat lain pula situ. Yang kita nak tempat hadis ni, murtad yang keluar daripada agama Islam. Satu hadis lagi, hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis yang panjang lebar, kita ambil maksud dia. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda baginya ketika beliau hantarkan dia ke negeri Yaman. Salah seorang sahabat yang Nabi kita pernah hantar ke Yaman namanya Mu'adz bin Jabal. Saya tak silap ada satu masjid di kawasan Ib. Kita pernah sampai di situ. Kawasan Ib kata Iz, gitulah. Satu masjid Mu'adz bin Jabal. Masjid hak zaman dulu lagi. Situlah. Orang dari Yaman dia tahu. Yang mana lelaki yang murtad pada Islam, maka serulah kamu akan dia. Nabi kata siapa hak murtad, mu dakwah dia. Jika ia bertaubat, maka terima olehmu daripada orang. Mana jangan bunuh. Dan jika tidak ia bertaubat, maka pacung olehmu akan leher. Pacung. Kok. Yang mana perempuan yang murtad pada Islam pula, maka suruh olehmu akan dia. Jika ia bertaubat, maka terima olehmu daripadanya. Jika tidak, maka hendak disuruh taubatkan dia. Suruh taubat lagi. Nanti bawah lagi hukum perempuan murtadah tu lagu mana. Pada riwayat yang lain, wa illa fadrib unuqaha. Jika tidak mau bertaubat, maka pacung olehmu akan lehernya leher perempuan. Potong tekak jugalah sepuluh laki-laki. Dan telah terjadi ijma' ulama atas dibunuhkan orang murtad. Jadi masalah bunuh murtad ini bukan masalah mukhtalafun fihi, masalah mujma'un alaihi. Ijma' ulama. Dan dibunuhkan perempuan murtadah di sisi jumhur selain daripada fuqaha'ul Hanafi. Hukum lelaki murtad satu ya, bunuh. Tapi kalau perempuan murtadah, itu ada ikhtilaf antara jumhur dan ulama' Hanafiyah. Jumhur kata dibunuh. Tengok ulama' Hanafi nak sebut. Hukum perempuan murtadah dalam mazhab Hanafi. Kita ambil tahu maklumat sikit. Ialah memaksakan dia atas Islam, kita ikrah. Kita paksa. Dan demikian itu adalah dengan dipenjarakan dia hingga kembalinya kepada Islam semula. Atau kalau tak kembali, duduk dalam penjara hingga mati. Lepas tak boleh. Kalau dia Islam semula, kita lepas penjara. Kalau dia tidak Islam semula, maka dia mati dalam penjara. Itu fuqaha'ul Hanafi. Dan dipukul pada tiap-tiap 3 hari. 3 hari pukul sekali. Supaya nak dia kembali Islam ni. Ini muslimah ni, maknanya murtadah. Murtadah. Dalil mereka ialah hadis wala taqtulu mra'atan. Jangan bunuhlah kamu akan perempuan.
Habis bila kita kata dia murtad, lepas tu harta dia nak pergi ke mana? Harta dia pula. Banyak dia hari ni. Hukum harta orang murtad. Rumah dia, kereta dia, tanah milik, kedai, apa semua. Nak pergi ke mana harta dia? Apabila kembali orang murtad itu kepada Islam semula, maka harta-hartanya itu adalah atas hukum miliknya yang lalu. Dia murtad, dia hilang harta. Bila dia kembali Islam semula, dia boleh milik semula. Adapun bila mati ia ataupun dibunuh, ataupun ia lari bersama dengan orang kafir di negara harbi, maka hartanya itu hilang dari miliknya dan jadilah ia harta fai'un. Harta fai'un ni harta yang dapat seakan separuh ghanimah ni lah, tapi bukan dengan cara perang. Harta tengah ha. Kalau harta ghanimah, harta yang kita dapat dalam perang, dalam medan perang. Alif fai'un ni harta murtad. Jadi harta tengah banyak mana tak kira. Itu segi hukum syarak. Tapi hukum dunia tu lain dah. Hak cara dunia tu. Murtad, apa kali murtad pun jadi hak dia situ. Muka gerai tanah nama dia. Hak tu royak ni hukum syarak. Hukum Islam. Takmilatun syarak riddah. Jadi syarak riddah ni lagu mana syarak seorang jadi murtad. Yang pertamanya bulu artinya balik. Yakni sampai umur. Jadi kalau budak tak jadi murtad, dia kena orang balik dah. Maka tidak dikirakan dengan murtad kanak-kanak yang mumayyiz kerana belum lagi taklifnya. Dan tidak dikira juga dengan perkataan ataupun etika dah. Kerana hadis rufi'al qalamu an salasatin, diangkatkan kolam yakni kinayah daripada tidak dikirakan dari tiga perkara. Satu daripada orang yang tidur sehingga dia jaga. Dan daripada kanak-kanak sehingga balik. Dan daripada orang gila sehingga berakal. Sehingga dia senyuman daripada gila. Mana berakal. Jadi kalaulah tiga golongan ni Tuhan tak ambil salah. Sebab tu budak, kalau perbuatan yang membawa kepada jadi murtad pun dia tak jatuh murtad. Budak. Sebab tak adanya balik. Walau taklif sekalipun. Yang keduanya aklun. Maka tidak dikira dengan murtad orang gila. Orang gila ni tak jadi murtad. Kalau kita kata tengok duk semua berala, semua tokong duk jinjak Quran punya tak ada. Kerana akal tak ada. Kerana akal ialah tempat tuntutan taklif. Jadi hukum taklifi kira ni akli. Kalau akal tu ada taklif. Kalau tak ada, tidak. Dan akal juga di antara syarat berkeahlian dalam masalah etika dalam akal. Ada pun orang yang mabuk dengan melampaui. Mana dengan sengaja lah. Orang yang mabuk bita'addi. Sengaja mabuk. Maka jatuh murtadnya di sisi Syafi'i dan Hanabilah. Dia mabuk. Mabuk sengaja minum arak. Selepas tu, nyugi jinjak kerok ratik kita kata. Hukum jadi murtad di sisi ulama' kita Syafi'i dan ulama' Hanabilah. Sebab apa? Sebab sengaja. Jadi di situ kalau kita mafhum, kalau semata mabuk dengan tak sengaja, hukumnya lain. Itu. Dan tidak dibunuhkan dia malaikat selepas 3 hari dari sedarnya. Lepas pada 3 hari lepas pada sedar itu baru gitu. Mengikut mazhab Hanafi pula tidak jatuh murtadnya dengan jalan istihsan. Sama ada melampaui yang disengaja ke ataupun tidak melampaui sengaja pada mabuk. Sengaja ke tak sengaja, atau ulama Nabi kata tak murtad. Karena masalah ini berhubung dengan etika dan kosak. Maka orang yang mabuk itu tidak sah etikanya dan tidak juga kosaknya di sisi mereka ulama Hanafi. Maka ia serupa dengan orang bodoh. Kerana ia hilang akal. Maka tidak jatuh murtad seperti orang tidur. Jadi khilaf antara ulama kita Syafi'i dan juga ulama Hanafi. Tentang masalah orang yang mabuk. Tengok dulu sengaja ke tidak sengaja. Kita naik ke atas. Wajib bertaubat daripada dosa. Kita yakin semua pak kita tak ada ke tak buat dosa.
Banyak sikit lah. Dan wajib atas yang mengerjakan dosa bertaubat daripada dosanya. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Dan orang yang berdosa itu dibalaskan dia akan orang dengan azab yang pedih. Dan dimasukkan dia ke dalam neraka wal iyazu billahi min dzalik. Kita tunggu ke satu sikit. Qauluhu taubat daripada dosa. Bermula taubat itu perhimpunan 3 rukun. Pertama, tercabut daripada maksiat yang ia di dalam mengerjakan dia. Kita nak taubat ni syarat pertama, rukun pertama kita kena beradu maksiat kita buat. Kedua, menyesal atas mengerjanya kerana Allah. An-nadamu. Paling susah sikit. Inilah sebesar-besar segala rukun taubat. Ketiga, azam atas ketiadaan kembali kepada maksiat. Hati tu niat kata tak nak buat lagi dah. Maksiat tu ku tak mudah. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia seperti mencuri, berzina dengan isteri orang, contohlah, maka bagi taubat itu rukun yang keempat. Tambah satu lagi, iaitu mengembalikan zalamah, yakni al-mazalim, kezaliman yang kita buat kepada ampunnya. Kita hantar balik. Kalau curi barang, kita hantar balik. Ataupun meminta lepah. Maksud minta lepah ni, minta maaf, minta bara'ah. Daripada ampunnya. Dengan tafsil pada mazhab kita Syafi'i, mana kita minta satu-satu dah. Jangan kata secara umum. Faham satu. Kalau kita pernah mengupak ke satu orang, kita royak. Minta maaf saya mengupak kata begitu. Itu tafsir. Ulama Syafi'i kita ni. Ulama lain kata secara umum tu boleh ijmali. Antara kita dengan dia ada kesilapan, maka minta maaf secara umum boleh. Mazhab lain tu. Dan pada mazhab Maliki memadai minta lepas dengan ijmali. Secara ijmali tu boleh. Maka di antara syarat-syarat taubat lagi lah. Bahawa ada ia sebelum sampai nyawa kepada halkum. Kalau sampai situ tak ada jalan dah. Dan juga sebelum terbit matahari sebelah maghrib. Maka pada ketika itu tak diterimakan taubat. Demikian itu juga apabila terbit matahari sebelah maghrib, maka tertutup pintu taubat. Habis. Dan tidak farak pada sah taubat pada ketika ghargharah di sisi Asy'ariyah. Ghargharah ni waktu ruh sampai di halkum. Antara orang kafir dan mukmin yang deraka. Mana sah boleh kita taubat situ. Adapun di sisi Maturidi, maka tidak sah pada orang kafir ketika ghargharah dan sah daripada mukmin ketika itu. Ghargharah ni waktu nazak, waktu ruh nak keluar daripada tubuh badan kita. Maka Asy'ariyah katanya boleh kalau kita nak taubat masa tu. Maturidiyah kata tak boleh nasbah kepada orang kafir, nasbah kepada orang beriman waktu tu sekalipun boleh dia nak taubat lagi. Waktu ghargharah. Adakah diterimakan taubat? Para ulama telah bersalah-salahan atas beberapa pendapat. Abu Hasan Asy'ari berkata diterimakan taubat dengan dalil qat'i. Bukan zanni taklah. Firman Allah, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Ia mengetahui apa yang kamu semua kerjakan. Kata Imamul Haramain dan Al-Qadi Abu Bakrin Al-Baqillani, diterimakan taubat itu dengan dalil zanni. Dalil zanni ya. Karena ihtimam makna ayat wa huwal ladzi yaqbalu tu bahawa Allah menerimakan taubat jika ia menghendakikan akan terima taubat. Dalil disyaratkan taubat. Dalil disyarat ditutupkan taubat ni. Satunya firman Allah, wa tubu ilallahi jami'a in ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sebagai dalil.
Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kamu berjaya. Satu ayat laginya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu pada Allah dengan taubat nasuha. Apa jadi maksud taubat nasuha? Taubat nasuha ialah cara bertaubat dan meminta keampunan yang sungguh-sungguh untuk membersih segala kekotoran dosa. Itu taubatan nasuha. Kita naik ke atas. Dan orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa di mula-mula lagi. Dia ambil pada hadis ni. Hadis di bawah. Karena hadis Abi Ubaidah bin Abdullah pada ayahnya berkata, telah bersabda Rasulullah, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seolah mereka yang tidak ada dosa baginya. Hadis itu takrib di bawah tu ada. Maka dibalaskan dia dengan beberapa balasan yang baik. Orang taubat. Dan dipermasukkan dia ke dalam syurga. Apa syurga? Kebun yang ada di dalamnya beberapa nikmat. Nikmat yang tak pernah manusia merasai selama hidupnya di dalam dunia ini. Itu syurga. Barang siapa dipermasukkan ke dalam nyonya syurga, nasdaya kekal ia barang siapa selama-lamanya. Dan masuk tak tubiklah. Dan muda selama-lamanya. Dan sehat selama-lamanya. Dan bertambah cantik selama-lamanya. Kau comel, kau jangok, kau lawa. Dan yang terlebih sedap sekali daripada nikmat syurga itu melihatkan wajhullah Rabbal Jalil. Itulah melihatkan ru'yatullah fil akhirah. Mu'tazilah mengatakan kita tak boleh ru'yatullah. Kalau ru'yatullah berarti kita ada jarak dengan Allah. Bila ada jarak membawa kepada Allah tu bertepat dan berjihad. Dan itu keputusan Mu'tazilah kata kita tak boleh melihat zat Allah. Ahli sunnah kata kita mukmin di akhirat boleh melihatkan Allah. Ru'yah di situ bukan dengan mata. Dengan mana Allah jadi kekuatan di seorang mukmin tadi. Itu beza antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah tentang masalah ru'yatullah. Sebab keliru. Kadang-kadang setengah orang ni yang duk mengaji Asy'ariyah pun nyegi keliru terujung kepada Mu'tazilah lagi. Bab ru'yatullah. Bila Asy'ariyah ni takut jadi berjihad siapa menafikan ru'yatullah. Sedangkan ahli sunnah Asy'ariyah Maturidi mengatakan ru'yatullah bukan dengan makna berjarak antara kita dengan Tuhan, dengan makna Allah jadi kekuatan di kita melihat zat dia. Tak mesti berjarak. Itu tajuk yang paling panjang dalam bab akidah lah, dalam bab akidah, bab ru'yatullah. Allahumma ja'alna ni bakal kita nak habis dah ni. Min ahlil jannah kata tuan kita. Wa la taj'alna min ahlin nari. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Maknanya, ya Allah, jadilah kami semua daripada ahli syurga dan jangan engkau jadikan kami daripada penghuni neraka. Allahumma ba'id bainana. Ya Allah, kamu jauhilah antara kami dan kesalahan kami seperti mana kamu menjauhikan antara masyriq dan maghrib. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, kamu mensudahilah kami dengan mati yang beriman dengan Allah. Husnul khatimah ni mati dalam beriman. Wala takhtimna bisu'il khatimah. Janganlah engkau mensudahikan kami dengan mati yang jahat. Mati dalam kufur. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat pun hasanah juga. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami ya Allah daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
khatimatul muallifi. Muallif itu tuai kita asal lagi. Kita asal lagi. Telah selesailah pungutan aku. Aku tuai kita hak asal lah. Dan tulisan aku ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya pada J10 pada J pukul 6 petang waktu Malaysia. Pukul 6 petang ni lepas asar tak gorik lagi lah. Pukul 6 petang di Kampung Paluh, Bunuk Payung, orang Lek Kelantan dia kenal lah. Kelantan, di rumah Haji W. Ahmad bin Haji W. Ibrahim. Oh, dia rojak habis dia dah. Comel? Dah tahu kata? Tak. Mujur je tak rojak rumah besi zinc ke bata kayu. Rojak tu rumah saja dah. Rumah Haji W. Ahmad bin Haji W. Ibrahim. Tak tahulah rumah siapa kena ganda dengan dia, tak tahulah. Tanya Teku Yusof, pak saudara dia katuk dia. Tak tahu dah. Teku maklumat dia banyak ni. Patut Tok Guru dia kenal belakang. Tanya dia lah. Pada hari Ahad 2 hari bulan Jamadil Ula sanah tu tahun 1409. 1409. Dia mati 1000 berapa lah. Tanah hak Masihi ya. Masihi itu 1991. Ada hijrah tarikh dia mati dengan dia tulis kitab ni tekah lama mana. Tak tahu. Tanya Teku lah. Tarikh dia mati hijrah tak ada. Ada 1991 ya. 5 Januari tarikh dia meninggal dunia. Antara tarikh dia tulis kitab ni tekah lama mana. Tarikh kitab ni. Minal hijratin nabawiyyati ala sahibiha afdalus salati wa azkat tahiyyati ala yadi jami'iha. Al-Fakir ila Rabbihi Abdul Aziz bin Ismaila Al-Fatani. Dapat dia asal tadi. Ghafarallahu li wa li walidai wa li masyayikhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Assalamu tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Peringatan. Hak ni hak dia lagi bukan hak kita tulis tak. Hak ni hak pengarang lagi. Satu tambih peringatan. Saat ni habis dah tambah pula. Tak apalah tambah lagi. Sekiranya didapat di dalam risalah ini cakap yang kurang jelas pada bahasa, dia pasal buat kita ni, atau pada ibarat, ataupun pada masalah, diharapkan murojaah kepada pengarang. Ni dia tak ada dah lah masa dia dah. Pengarang. Mudah-mudahan dapat diterangkan dan sekira didapati salah, diharap kepada yang membaca dan yang melihat memberi teguran secara Islam. Dengan bahawa digariskan di bawah itu satu garis. Kita pakai kalai di bawah. Kemudian mendatang pula akan perkataan yang betul di tepi risalah. Tanda tepi kata gini betul. Supaya dapat saya merojokkan kesalahan itu kepada yang betul. Maklumlah manusia itu la yaklu anil khata'i wal nisyan. Capu Arab Ngajawi tu. Tak. Dia kata manusia ni tak lepas daripada silap, salah, terlupa. Dan jika tidak mendatang dan tidak menggantikan dengan yang betul, bahkan semata-mata mengata salah. Hak ni salah, hak ni silap. Nak betul tak? Maka adalah teguran itu bukan teguran secara Islam. Atau sah lagu tu. Bahkan dinamakan teguran syaitan yang tak memberi manfaat dan tak berguna dan menyesak akan orang-orang awam. Sekali lagi saya berharap kepada yang aling-aling dan yang mahir-mahir pada ilmu usul din ni, ditatakkan risalah ini dengan insaf, dengan tilik yang panggil halusi dan mengulang-ulang baca dan renung. Berarti molek-molek
sekiranya didapati padanya yang menyalahi dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, sekira kalau ada lah, maka hendaklah mendatangkan yang betul dengan ahli sunnah wal jamaah itu. Kalau ada, tolong buat cara betul. Supaya berpanjangnya pertunjuk dan berhaburan ilmu yang sebenar sebelum nyata. Janganlah segera mencela-celakan dan mencaci-cacikan. Kerana yang dicela itu mungkin betul. Maka tidak merusak dengan mencela-cela itu dan seimbang dengan kata syair, abal kalama unasun al-akhlaqa lahum wa ma alaihi idha abuhu min dararin. Ma darra syamsat duha fil ufuki tali'atan alla yara tau'aha man laysa za basarin. Maksud kalau ini mencela oleh manusia akan perkataan yang tak habis baginya. Mereka itu pada pengetahuan. Padahal tidak ada atas perkataan itu salah dan rusak apabila mencela mereka itu akan dia. Tiada merusakkan matahari di waktu duha pada ketika naiknya di tepi langit oleh ketiadaan melihat cahayanya oleh orang yang buta. Orang buta tak nampak matahari. Kalau dia kata tak nampak pun matahari tak ada jadi rusak ke apa. Itu macam situ. Cuma dia yang buta lah. Sekalian terima kasih muallif. Hak tu hak dia. Kita sikit di sana tu. Sebagai khatimatus syarah. Jadi setakat tu yang kita baca huraian. Alhamdulillah, syukur kami kepada hadarat ilahi yang memberi taufik dan hidayah kepada kami dan memberi pertolongan kepada kami pada mensyarahkan dan mentaklikkan kitab Misbahul Munib fi Ma'rifatillahil Qadir. Ini daripada awal sampai akhir dengan sempurna, walaupun ada beberapa banyak lagi kekurangan dalam syarah ini. Ini ialah barang yang telah memberi taufik Allah pada kami dengan limpah kurniaannya kepada isbat dalam ini syarah. Maka kami berharap daripada Allah Ta'ala akan kubur dan taufik dan redha dan bahawa memberi manfaat dengan dia akan pembacanya dan menunjuk akan dia kepada jalan yang lurus dan memuji kami akan Allah Ta'ala sebagai puji yang layak dengan kebesaran zatnya. Di atas nikmat Islam dan nikmat-nikmatnya yang tak terbilang dan tak terhingga. Memohon kami akan Allah akan syurga. Memohon perlindungan kami dengan Allah pada azab neraka. Telah selesai daripada tulis syarah ini pada pagi Selasa pukul 9.10 waktu pagi. 10.09 segitu. 10.09. Maknanya pada pagi lah pukul 10, kalau sini pukul 11. 20 ni Syawal tahun lalu, ni Syawal dah tak? 20 ni Syawal 1444. Kita ni baru tahun lalu ya tebik, baru beranak. Persamaan ni belah bulan 5 2023. Di Pondok Tepuh di Jammu Yakring Patani Darussalam. Akhir ini kami berharap kepada mereka yang tilik dan pembaca-pembaca ta'liqat kita ini daripada ahli ilmuwan, pelajar-pelajar, pesyarah dan guru-guru, asatizah dan semua mereka yang mutalaah risalah ini bahawa memperbaiki dan memperbetulkan yang salah-salah dan pendapat yang bercanggah dengan pendapat para ulama' mu'tabarin. Kemudian daripada ta'amul dan perhati dan tadabbur dahulu. Karena ta'liqat ini kami tulis secara cepat dan gaduh. Dan kami yakin bahawa tak sunyi pada silap salah. Maka itu adalah pada kami sendiri yang ta'eh ini. Sebaliknya itu pada Allah yang molek, yang betul tu Allah. Mudah-mudahan kitab Syarah Fathul Aziz Bisyarhil Misbahil Munir ini akan jadi rujukan dalam ba'akidah Islamiyah kepada semua kaum muslimin di bumi Fatani khususnya dan di tempat-tempat yang lain umumnya. Jadi setakat itulah isi kandungan kita daripada awal yang kita baca. Secara cepat sungguhlah, pendek katanya, seperti kita rayak pada mukadimah lah. Bukan mengajar lagi dan bukan mengaji lagi. Mari dengar sikit-sikit gitu ya. Nah,
Sebab betul-betul kalau orang mengaji, dia bukan lagu ni. Sekurang-kurang kena pakai masa 2 bulan sebuah. Hari-hari kita mengaji. Supaya mendalami, supaya kita nak tahu. Ni semata kita baca untuk nak lepas lalu janda betul mana kena tambah, kena peki, kena gapo. Tepat hak payah-payah kurang sikit-sikit. Kadang-kadang kita tinggal lakoh pun ada. Agak kata tak penting sangat tu kita lakoh dulu. Jadi kita harap kata semua semua apa panggil orang yang ada di majlis ni tolong-tolong tengoklah. Tolong-tolong tengok. Jadi setakat itulah untuk hari ini, insyaAllah nanti kita akan baca doa oleh kitab lagi. Doa yang kita tulis tu, kita akan baca lagi insyaAllah ta'ala. Untuk di petang sesi kita yang terakhir, lebih PJ pokok 4, yang kita letak kemarin itu, insyaAllah tunai hajat. Jadi Allah Ta'ala sempurnakan hajat kita. Boleh kita khatam sebuah kitab. Walaupun kita katanya cepat-cepat pun tak. Boleh kita ngaji sebuah kitab dengan masa tak sampai 2 hari lah. Kalau kita tak sampai 2 hari, pertama kita tak kata 2 hari. Mana Sabtu, Ahad, ini Ahad ni petang sudah habis dah. Tak sepada itulah. Jadi secara khasnya, kita sebagai yang mentaklikkan syarah ini, kita ijazahkan kepada, secara mulut lah. Ijazah secara mulut kepada semua mereka yang hadir majlis daurah pada kali ini, muslimin dan muslimat, semua ijazah khasah secara syafawi kitab ni daripada awal sampai ke akhir. Dan juga kitab apa ni, bila baca ke siapa-siapa boleh nak ijazah ke siapa pula dah. Semua sebagai barakat. Kalau tak ada ijazah pun tak ada apa, sebagai barakat. Yang pentingnya boleh kita reti isi kandungan dalam kitab ni sudahlah. Tak. Semua ambil ijazah. Itu sanad melalui. Tak. Sebab sanad ni pentingnya tak. Kalau kitab-kitab hadis, kitab apa penting sanad. Dia panggil barakah sanad hadis. Jadi setakat itulah untuk petang ni. Jadi ijazah khasah kepada mereka yang hadir daripada awal, tak ada putus sikit abuk sampai ke akhir. Dan juga hak putus di tengah-tengah jalan sebagai ijazah ammah. Fima hadartum atau khasah, fima fatahu minhum atau ammah. Apa tu? Mungkin Ustaz Mazuki dia akan sedia sebagai CJ ijazah. Dia yang urus lah, mau tak tahu lah, amal setakat ni lah. Jadi dia akan bagi siapa sebentar lagi insya-Allah. Sekedar itu saja. Jadi insyaAllah semua pakai berdoa. Mungkin kita dah ada sedia lagi ataupun lebih baik kita akan berakak tolak balik ke petang. Nawi dia masuk sepada ada urusan sikit esok sikit. Jadi kita nak balik awal. Balik hari ni dah. Itu sajalah. Kita akan baca doa yang kita dah di kitab. Akhir kitab lah. Akhir kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية وأنت راض عنا يا رب العالمين وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما واغفر لنا ولوالدينا وذريتنا وشيوخنا ولمن له فضل علينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نتوسل إليك بجاه حبيبك ورسولك السيد المرسلين وبآله وأصحابه وبالعلماء العاملين وبأسرار أحكامك التي تتفقه بها في الدين أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك من النعمة تمامها ومن الإسمة دوامها ومن الرحمة الشمول لها ومن العافية حصول لها ومن المنن كمالها ومن المحن زوالها
ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الأجر أحمده ومن التوفيق أتمه ومن الإحسان أعمه ومن الإنعام أعمه ومن الوقت أطيبه ومن الفضل أعزبه ومن العفو أوسعه ومن اللطف أنفسه ومن المال أحله. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واقبل بوجهك الكريم إلينا، وحقق بزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا، واكرم بالعافية في غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، واسبب إسجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا، وتقبل بفضلك أعمالنا، واجبر برحمتك أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، وبكلام من سواك استقلالنا. اللهم احرص عن ملاحظة الأغيار، وخفف عنا ثقل الأوزار، واغسل عنا وحد الأخطار، وارزقنا عيشة الأبرار، وقنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأولادنا وعشيرتنا من عذاب النار ومن عذاب القبر، وأوجب لنا برحمتك جميل المبار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا جزاء المحسنين، واحشرنا في زمرة المتقين والنبيين. اللهم اجعل التقوى زادها، والثقة بك اعتدادها، وعليك توكلنا واعتمادنا، وإليك استنادنا، وإليك ودادنا، وبك اعتصامنا، وفيك اجتهادنا. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، وأسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم اجعل هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، عربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك من أطاعك من الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.